Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni nak tunjuk korang kereta projek Honda HR-V. So ini dah belum complete lah, macam biasa lah, takkan pernah complete. Mesti ada barang yang akan tambah nanti. Tapi inilah progress so far selepas setahun menggunakannya. Okay, jom kita tengok apa yang dah buat. Okay, so kenapa aku review malam? Sebab kereta ni banyak lampu. Okay, dari depan ini dah tukar pre-facelift punya HR-V Japan bezel. Okay, dia ada siap datang dengan lubang kamera. Ini kamera 360 pasang je. So ini Nissan punya frame plate. So dia ada lock nut. Lepas tu sensor depan original dah, pasang dah. Yang bawah ni grill tak tukar lagi, yang pre-facelift, sebab rasa macam okey dah ni. Okay, depan itu saja. So kalau kita buka kereta kan, tengok sekejap, gelapkan sikit, dia akan ada lampu kat frame plate tu. Ada link dengan lampu lah. Kena tengok sekejap, aku buka lampu. Nampak? Dia ada biru tu, misai sikit. Lampu buka, dia buka lah. Plug and play saja. Soket dia, ni soket dia ni. Okay, bahagian depan. Bahagian tepi tak ada apa. Rim saja. Ini rim corak bezel Japan lah. Repaint balik buat corak ni. So ada TPNS tayar dalam punya, Honda punya. Ini kat sini lah dia punya TPMS, control dia on. Dari tepi tak ada apa. Ini apa panggil, anti scratch lah. Ini Honda accessory kak. Lepas tu 360. Ini ada 360 casing cantik. Lepas tu ini tadi kita tengok ada running light nampak. Lepas tu side mirror auto full. Bila lock dia masuk dalam, unlock masuk keluar. Side mirror Mugen. Ada blind spot lampu merah. Tu lampu merah. Lagi ada signal macam ni lagi. So atas dah wrap hitam. Ini buat sama paras dengan dia punya ni lah, sama dengan dia punya door visor paras tu. Ini aftermarket punya RS apa panggil, spoiler. Lagi belakang lampu tail light bezel facelift. Ini bumper bawah ni pre-facelift punya. Dia ada warna silver macam tu. Dia macam low spec aspect punya, cuma dia gloss black sini. Hitam ni gloss black. Sensor kena pakai tapak baru. Sensor pakai balik lah yang asal. Lagi ini apa panggil, tip untuk exhaust ni pakai aftermarket punya. Dulu dah pasang, tapi dia menunduk ke bawah. So pasang yang ni lah. Sama juga ini frame plate, ada lampu biru juga. Ini lampu ni lah. Okay, tu signal dia macam tu lah, LED terang lah. Lagi sini pakai yang gloss black punya, gloss black pillar punya. Ini modulo door visor. Sama juga lane wash ni pakai casing. Kamera dia tu tu ada dua kamera lah kat situ. Ada 360, ada lane wash, boleh guna balik. Lagi ni running board gloss black punya. Okay, kita nak masuk dalam kereta ni, buka pintu, ada tulisan bezel lah. Ini side step bezel, ini pun bezel lah. Ok, lagi kalau tengok kat sini sama juga, belakang ada bezel lah. Ok, lampu footlight original lah. Ok, itu ada lampu dia. Ni pula lampu footlight belakang, tak ada original tapi kita tambah lah, bagi boleh masuk juga. Lagi kat sini kita tengok, kat center console punya cup holder tengah ni ada juga lampu. Ok, so pair lah. Sini beli cover Shopee saja. Lepas tu kat sini kalau tengok, kalau aku onkan lampu ni, kira buka pintu dia menyala kan. Sini akan ada lampu lah. Ada ini dua. Ok, lepas tu sini door handle ni ada lampu original Honda Access punya illumination. Ok, malam nampak terang jugalah. Sini ada lampu juga. So dia ikut headlight lah. Tengah ni kalau kita buka headlight, dia ada tu lah, center dengan cup holder. Sana pun ada, nampak lampu. Ok, empat pintu ada. Tu ada satu,
Ni nampak dalam cup holder belakang pun ada. Kalau tengok ada tu. So kiri kanan ada lah. Okay, dah start kereta. Ini push start Mugen. Sepatutnya aku nak beli gloss black. Nanti aku akan tukar jadi gloss black lah. Ni speaker asalnya kat sini, tutup sini, letak yang dekat pillar macam Bezel Japan. Center speaker tapi kena tukar Android lah. Android paling latest 7870. Ini 12GB RAM. So ambient light pun ada juga. Ambient light ni aku buat strip pintu saja. Aku tak nak dia bercampur dengan yang pelik-pelik dengan ni. Sebab kita dah pakai ori Honda punya ambient light. Bila buka pintu dia menyala merah warning. Bila kita tutup dia akan jadi biru balik. Bila kita buka dia jadi merah. Bagus jugalah function ni. Boleh tahu pintu mana tutup. Ok lagi. Ini auto dim. Pak dia lagi silau kan. Memang sangat silau. Ok, bila aku start kereta dia akan dim. Ok, nampak dia auto dim. So pair lah dengan Mugen punya anti silau side mirror tepi ni. Lagi ni cup. Ini ada gear knob crystal punya, ada lampu. Alright, lagi ni ambient light. Lepas tu kita ni ada blind spot original. Blind spot original ni dia boleh control dekat Android lah. Pergi dekat Android, pergi vehicle setting, dia ada sini lah. Dia ada sini nampak tactile dengan visual warning lah. Ok. Lagi apa lagi? Lagi ini wireless charger. Tapi tak function sangat. Aku akan tukar yang aftermarket punya, lagi kuat dia punya power. Ini kurang kuat lah. Ok. Lagi sini ada satu tempat rahsia. Sini kalau tekan ni boleh simpan duit tau. Ni beli kat Shopee je dia punya cover ni. Ok. Sini lagi apa panggil tempat letak botol lah. Ini function lah. Sebab sini kadang-kadang aku letak barang, aku letak sini. Memang function. Ini sebenarnya pasang autopilot tapi tak berjaya lagi. Nanti kita tengok lah macam mana. Ini dashcam N5 dual saja. Ini ada internal memory record lah. Bagus lah. So ini dalam ada boost speaker lah. Ini pun boost speaker kak. Okay, boost speaker original untuk Honda lah. Sama juga depan belakang ada boost speaker. So ini ada dia punya cover lah. Seat cover. Ini original lah. Ini SA bagi. So delete dia punya ni, tonal cover punya ni. Settle lah. So Android player ni dia ada canvas lah. So dia boleh bila kita buka pintu, tutup pintu dia link sekali lah. Ok, contoh kalau aku tutup pintu kan, so aku buka, dia akan naik tu. Pintu buka kan, dia masuk gear reverse, nanti steering dia gerak, nampak tu. Ok, gambar memang jelas lah. 360 307 ni memang padu lah. Ok, lagi apa lagi, ini 12GB RAM. Memang takkan ada lag punya lah. Memang laju lah. Ni aku masuk SIM card. Sekejap aku off dulu. Ni kawasan kampung lah. Stone still ok lah. Depend on internet jugalah. Dia punya laju lah dia. Tapi yang ni processor dia 12 RAM dia 12GB. Sepatutnya memang laju lah. Ni sebab internet lah. Ok, tu dah hidup. Contoh kalau internet laju kan, buka wifi. Wifi dah connect, tengok. Aku tutup semua ni kan, aku buka YouTube. Memang laju gila. Internet laju lah dia. Okay, buka ni kan, nampak? Tak ada lag lah. So buka bagi Netflix. Buka Netflix. Okay, terus laju ni. Internet laju lah dia. Okay, nampak? Game pun ada. Apa lagi tengok cerita Netflix pun boleh. Okay, lane wash boleh pakai balik. Tengok ni lane wash. Okay, tutup boleh tekan back ni ataupun tekan button balik lah. Okay, boleh buka. Terus play. Tak puas lagi, buka lagi. Apa lagi yang nak buka? Ini buka ni Apple. Ni aku tak link lah, handphone tengah guna kan. So boleh buka game anak aku ni. Itu punya kipas dia. Sebab kereta ni hybrid,
Memang senyap lah kalau aku buka aircon lah, dia okey lah. Okay, tengok buka game, laju. Boleh buat main game. Tak puas lagi, buka lagi. Apa lagi? Buka game anak aku ni semua. Boleh main, tak ada hal ni. Laju je. Nampak? Apa lagi boleh buka? Boleh buka Spotify. Tadi background app dah banyak pun tak ada lag apa pun. Sound system okey, alhamdulillah. Aku naikkan volume. Dengar lagu Ernie Zakri pun boleh. Nampak? Contoh kalau nak dengar kat sini pun boleh. Contohlah lagu ni je lah kot yang aku rasa dia punya kualiti audio tu power kan. So kena dengar pakai lagu ni lah. Sekejap. Okay, ni volume baru 7 Button semua boleh link balik lah. Okay, dia ada setting dari sini. Dia ada DTS, EQ ni dia panggil apa? Parametriknya. Alamak, ni tertolak. Ada feel, ada ni, ada ni. Alright. Apa lagi yang best dia yang ni? Apa lagi yang best? Banyak lah. Aku guna Android ni basic je. Tengok, banyak aku kena off kan. Still okay. Okay, kalau aku pilih lagu yang ni pun boleh play. Tak ada. Memang jelas. Ni sound dia. Kalau aku buka lagu techno, ada lah lagu techno. Aku dah save lah. Oh, aku dah ni dah. Tengok dance punya lagu. Boss, you know we finally here, right? Like that, you know where my mind's at. Baby, break my. Okay, ini untuk review dia. Lagi apa lagi, semua memang mantap lah Android ni so far. So far so good. 10 inci flat facing. Cuma malam dia terang sikit lah. So terpaksa aku buat night mode ni. Ataupun aku boring, aku buat screen saver sajalah. Okay, apa lagi kereta ni, aku rasa itu saja kot. InsyaAllah ada duit buatlah lagi kan. Tak ada duit stop je lah kan. Itu saja untuk kereta projek kali ni.